Assalamualaikum. Ini cerita bulan puasa tahun ini. Bulan puasa tak sah kalau tak ada cerita yang kelakar. Tapi tahun ni ada satu masalah besar. Sebelum tu, mari sini aku kenalkan korang watak sorang-sorang dulu. Ini Siti, ibu kepada Jamal, promotor cukong. Orangnya lembut je. Tengok tu, macam nak bagi orang tidur je. Tak cuma RM17, terus je buku datang. Ini Kak Zainab. Baju merah je mesti Kak Zainab. Asal Kak Zainab je mesti baju merah. Kak Zainab. Seorang je ke? Main sini. Seat belakang abang kosong. Sinilah, Kak Nap. Yang ni pula, Cikgu Haji. Kononnya, dia coach pasukan takraw kampung kat sekolah ni. Tapi, anak buah dia ada 5 orang je. Mal! Laju. Inilah Jamal. Dan yang paling penting, aku, Pak Mat. Dulu aku cikgu. Sekarang pencen. Jadi tukar kebun pisang. Tengok si Jamal. Bukan main lagi senyum sampai ke telinga kira duit tu. Kau nak dua tandan, aku bagi kau special harga. Mal. Kata awak lemak manis. Bagi saya 10. 10? Bila kau nak? Sekarang juga. Sekarang juga. Weh, tengah-tengah panas ni. Duit raya Mal! Kan dah cakap, jangan suka sangat. Duit hilang pula dah. Mana duit aku ni? Takkanlah ada toyol kat rumah ni. Ibunya pun tak membantu. Sibuk dengan cukurnya. So, untuk 1 pesen ni tau. Ibu, duit Mal hilang. Ni si Pak Atan. Percayalah dengan si dia ni. Dia semua benda nak 10. 10. Tu saya nak pasang setiap penjuru lah. Okey, so nanti saya perlukan dokumen. Pak Mat! Sini belakang. Uish, besar tak hidung aku. Nak cari penyelesaian? Pergi pula minta tolong dengan jiran-jiran dia. Termasuklah aku sekali. Ni mesti ada toyol kat rumah kau ni. Toyol? Toyol? Kata toyol kena ikat. Toyol ni pandai tau. Mungkin setengah toyol tak ikat mati. Sebab tu dia lari. Itu macam mana Pak Mat? Habis tu, tak apa, macam ni. Pak Mat ada satu idea. Kau kena ikut aku. Apa tahu. Jom, kita cari toyol tu. Aku, apa lagi? Inilah kesempatan aku. Nak kerjakan budak Jamal ni. Dah pergi jumpa aku, pergi jumpa si Zainab pula. Nap, ada nampak tak? Jamal. Kak Nap tahu kenapa kamu kemari. Sini. Patut orang cakap Kak Zainab ni orang pandai-pandai. Tak habis cakap lagi dia dah tahu niat Mal. Tapi, apa kena mengena dengan serai? Zainab ni pun satu. Yang pergi buat muka macam tu dah kenapa? Nak pergi casting berlakon ke apa? Tak pasal-pasal. Takut budak tu. Kesian Jamal. Mal! Ish, kamu ni. Jap. Cikgu Haji ni pun satu. Baca apa tu? Ni mesti si Jamal cakap pasal toyol curi duit dia. Cikgu dah doakan orang yang curi duit kamu tu akan kata badannya. Kau apa dah ni, Mal? Balik lah. Maghrib lah. Baik ke? Toyol, dari tanah, serai. Apa pun tak membantu. Oh, Mal. Duit dah jumpa belum? Pak Mat. Panas tu. Belum lagi dah. Belum. Aduh, tak apa. Nah, ini pengat pisang untuk awak. Makan bila buka puasa nanti dengan ibu. Pengat pisang buat apa? Duit raya boleh beli jajan, boleh beli mercun. Apa kamu, Mal? Ini berkat kamu, Mal. Kerana tolong Pak Mat tadi, tanam 100 pokok pisang.
Ni, Pak Atan awak tu. Order 10 tan tau pisang. Kak Nap oi. Ni sudah giling ibu kamu. Yang kamu lari tadi kenapa? Kak Nap. Itulah ceritanya. Tapi, di sebalik kekalutan Jamal, dia dah memudahkan semua orang tahu. Dalam masa yang sama, ikatan sesama jiran pun terjalin mesra. Duit raya hilang, tak apa. Yang penting, dapat beraya. Mal. Oh, Mal. Duit kamu ibu simpan ya. Budak ni. Itulah main je. Tak habis lagi rupanya. Inilah dia dalangnya. Apa-apa pun, Pak Mat nak mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf, zahir dan batin.